Allahu Akbar. Viral hari ni satu video yang sangat menyayat hati. Anak gajah dilanggar oleh trailer. Ibu dia duduk dekat trailer tu sandarkan kepala. Lama. Katanya tak beralih sampai cerah tanah. Kalau tengok video tu lama dia tunggu anak ataupun jasad anaknya yang mungkin dah meninggal dunia dah mati dah. Ada kat bawah tu. Allahu Akbar. Ramai menangis tengok video ni. Saya sendiri secara peribadi, Allah maha hebatnya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Pertama bila kita tengok tuan-tuan ya, sahabat-sahabat, kita akan teringatkan mak kita, betul tak? Orang yang jadi ibu dia faham macam mana dia penat lelah mengandungkan si anak. Walau apa pun, macam mana pun anak dia tetap anak dia. Tuan-tuan, bukan setakat kita akan ingat dekat ibu kita sendiri yang mungkin sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Saya nak ajak pada semua, termasuk saya yang bercakap, bukan setakat kita kena wajib hargai ibu kita walau siapa pun dia. Kita kena faham satu perkara, maha baiknya Tuhan sekalian alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia hanya pinjamkan sikit saja rasa Ar-Rahman Ar-Rahimnya kepada kita, kepada makhluk-makhluknya termasuk binatang. Sampai ibu gajah ni boleh buat macam tu sekali. Padahal dia tak ada akal macam kita. Betapa baik dan betapa rahmat, betapa sayangnya Allah. Dia bagi pinjam kepada kita sikit je tuan-tuan. Kita pun dah rasa hebatnya ibu ni. Kan, walaupun dia binatang sekalipun, apatah lagi manusia. Sahabat-sahabat, kalau binatang sayang anak macam ni rupa, orang manusia apatah lagi sayang anak sehingga melebihkan anak melebihi dirinya. Apatah lagi Allah. Allah sayang kita lebih pada segala-galanya, lebih pada binatang dan orang sayang anak. Sebab Allah kan maha penyayang. Subhanallah. Bila kita tengok berita-berita begini, kita pujilah Allah. Kita doakanlah mak ayah kita. Kita doalah yang baik-baik untuk semua yang saling menyayangi satu sama lain. Semoga terus sifat sayang ni mekar dalam hati kita. Dan kita juga sebarkan kasih sayang dalam dunia ni sebagai tanda terima kasih kita pada Tuhan yang maha penyayang. Subhanallah, Allahu Akbar. Pesan tanda sayang kerana Allah.